pelaburan ini seharusnya dipertingkatkan untuk menaikkan kemajuan sesebuah dun kawasan ataupun sesebuah negeri. Di sini kami diajar untuk kita membuat penambahbaikan untuk memastikan plan tindakan itu lebih komprehensif, lebih efisien untuk masa hadapan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan Sidang Wanita Selangor Siwanis 2025-2026. Semoga setiap daripada anda terus melangkah sebagai pemimpin yang berani, berilmu dan berwawasan. Untuk program ni memang memanfaatkan di mana suara wanita boleh didengari dan kerjaya wanita boleh dinaik taraf lagi. Penuh dengan isi-isi yang bertepatan. Program yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih kepada Wanita Berdaya Selangor kerana menyediakan platform ini untuk menyumbangkan suara kita untuk mencapai target kepada wanita 50%.